Okey, selamat petang daripada Jabatan Forensik Hospital Teluk Intan Perak untuk sedikit update berkaitan dengan kemalangan kecelakaan yang berlaku pada pagi tadi yang melibatkan anggota daripada unit 5 Pasukan Simpanan Persekutuan yang berpangkalan di Sungai Senam, Ipoh, Perak. Jadi seperti mana dalam PC awal oleh Ketua Polis Daerah Teluk Intan memaklumkan tempat kejadian berlaku di berhampiran dengan kawasan Teluk Intan. Sedikit update, hasil kemalangan ini telah mengakibatkan 9 anggota unit 5 Pasukan Simpanan Persekutuan meninggal dunia, 8 di tempat kejadian, 1 di Hospital Teluk Intan, itu di sini. Dan yang cedera masih lagi mendapat rawatan di wad kecemasan, masih lagi wad kecemasan. Dan kita masih lagi menunggu proses bedah siasat oleh pihak Hospital Teluk Intan dan dijangka akan bermula dalam pukul 2.30 ni dan akan tamat paling awal pun pada pukul 8 malam ini sebab ada 9 bodies, so mengambil masa untuk melakukan bedah siasat. Dan kesemua mangsa ini selepas di bedah siasat akan disemayangkan di IPD Teluk Intan dan seterusnya dibawa ke markas unit 5 Pasukan Simpanan Persekutuan di Sungai Senam, Ipoh untuk perkhidmatan terakhir oleh unitnya, dan seterusnya akan dibawa ke kampung halaman masing-masing. Siasatan awal, kita telah tahan pemandu lori pasir yang terlibat dalam kemalangan ini dan setakat ini masih lagi dalam siasatan. So kemungkinan dibuat seksi 41 ataupun 87. Kita akan melihat dari sudut kesalahan Seksyen 41 atau pengurutan jalan 1947, dan ini masih lagi dalam siasatan, so kita teruskan siasatan. Setakat ini pemandu ini telah kita urin dan negatif dari sebarang jenis substan dadah. Itu saja ingat daripada saya setakat ini. Kita masih menunggu lagi perkembangan selanjutnya lah daripada pihak hospital untuk tindakan selanjutnya. Bagaimanapun semua persediaan untuk membawa jenazah daripada Teluk Intan ke Ipoh telah pun kita buat, dan untuk makluman juga mangsa juga 2 terdiri daripada non-Muslim, 7 Muslim, 2 non-Muslim, iaitu orang asli dan juga India. So walaupun begitu pun kita akan bawa semua jenazah ini ke IPD IPD Perak dan juga ke Sungai Senam juga. Untuk 2 jenazah non-Muslim ini, saya dipahamkan keluarganya akan menuntut dan membawanya ke kampung masing-masing daripada Teluk Intan ini. Jadi bermakna 7 akan dibawa ke Sungai Senam. Dan Muslim ni 1 akan dibawa ke Lahad dan 1 lagi akan dibawa ke Kampar. Jadi masing-masing orang Perak juga. Okay, itu saja daripada saya setakat ini. Ada senarai nama yang dah mula tular melibatkan anggota yang meninggal dunia ni. Dari segi pengesahan daripada pihak polis macam mana, Datus? So kita pun faham memang keluar nama-nama tu. So kita ada senarai rasmi yang dikeluarkan oleh pihak FRU sendiri, mengesahkan pengesahan nama-nama itu. Ingat tu, adakah perlu saya baca ataupun boleh baca? Okey, ini adalah senarai dia. Yang pertamanya Sarjan Perumal, anak lelaki Sugunadan, bangsa India. Yang keduanya Sarjan Muhammad Roslan bin Abdul Rahim. Yang ketiga Kopral Muhammad Fozli bin Jaudin. Yang keempat Kopral Nurid, anak lelaki Pandak, ini orang asli. Yang kelima Kopral Amiruddin bin Zabri.
Yang keenam Kopral Muhammad Hilmi bin Muhammad Azlan. Yang ketujuh Kopral Muhammad Akmal bin Muhammad. Yang ke-8 Lance Kopral Damarulan bin Abdul Latif. Dan yang ke-9 Constable Akmal Wafi bin Anwar. So itu adalah nama-nama yang rasmi ya daripada pihak FRU sendiri. Tidak juga. Semuanya orang Perak ya. Semua Perak. Ini kira memang ni lah semua orang Perak. Semua orang Perak. Seorang orang Kedah. Constable Akmal Wafi bin Anwar tu orang Kedah. Seorang orang Kedah. Faham tak pemandu lori tu ada beberapa rekod jenayah? Ya. Apa antaranya rekod? Dia ada rekod lampau, ada yang terlibat dadah pun ada. Yang banyak narkotik, kes narkotik, ada kes narkotik. Dia ada 6 rekod lampau lah. So I don't want to detail it, but mostly narkotik lah. Difahamkan dia pun ada rekod saman yang belum diselesaikan. Ya, dia juga ada rekod kesalahan lalu lintas bawah atas pengurutan jalan. Tentang pandu laju. Itu kita sedang siasat lagi. Kan dia juga adalah seorang bekas bandar. Ikut dia ada ni dah tangkap bahawa Kalau dia bersalah dia ada lah. Dia dihukum bersalah. Dia ada previous record lah. I cannot confirm that. Dia ada previous record. Convicted or not, kita sedang siasat. Dato' can we know his exact age? Which one? The victim? The lorry driver? Lorry driver berapa umur? Umur driver lorry 45 tahun komandan. 45 tahun. Actually dia telah memandu lori ni pun kalau ikut pengalaman memandu dia pun 20 tahun tu. He's been driving lorry for 20 years. Ini daripada Menghala ke Teluk Intan. Kilometer 15 jalan Sungai Manik berhabis dengan Langkap. Daripada sana Menghala ke Teluk Intan. So konvoi ini selesai tugas malam di Teluk Intan, perayaan agama Hindu di Teluk Intan dalam perjalanan balik ke Sungai Senam Ipoh. Jadi itu yang berlaku kemalangan. Anggota yang cedera tu sekarang ni keadaannya lewat di ICU ataupun? Ya, masih lagi di zon merah dan ada juga di zon kuning. So itu masih lagi dalam rawatan lah, kita pun tidak dibenarkan. Dato' boleh dapat nama anggota yang cedera tu? Yang cedera Nanti kita share kan. nanti kita share. Berapa amat? Tadi nanti kita confirm balik Sebab apa? Yang cedera Cedera 9. Mostly 3 masih dirawat di zon merah dan 2 di zon merah, 7 di zon kuning. Suruhan 9. Istiadat waktu itu akan dibuat di Markas Paru Sungai Senam. bila besok tu Dah kita akan tunggu sebaik selesai postmortem dijalankan. So yang ini bergantung kepada hospital lah. Seboleh-bolehnya kita akan buat pada malam ini jugalah. Okey. Penugasan di sini senarai untuk wakil bertolak dia atau pada Ini SOP penugasan ini. SOP penugasan ini dia bergerak macam sehari awal, kemudian dia bertugas, kemudian dia akan balik sehari selepas penugasan. Jadi kalau penugasan seperti ini, kaulan orang ramai, kira-kira 3 hari lah, termasuk hari perjalanan. 1 hari perjalanan pergi, 1 hari perjalanan balik. Jadi memang mengikut SOP yang FRU. Betul lah. Okey. Terima kasih, Tok. Thank you.